pump tayar ni brand daripada Rockbros. Korang tengok kan, saya memang compact guys. Memang kecil untuk abang-abang yang main bisikal, MTB ke, racing ke, touring bike. Boleh standby satu. Dia menggunakan bateri built-in. Korang boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Dia ada satu button on off kat sini. Untuk bateri capacity dia 300 mAh lah. Kita akan cuba pump aku punya basikal BMX ni. Korang tengok dah habis lama parking. Sekarang 18.45. Kita akan cuba on kan Kuat guys dia punya angin. Okey. 18.47, 2 minit Dia dah kuat dah. Memang terbaik lah. Memang susah sangat untuk para-para yang geng basikal tu standby satu. Korang jenis kayuh jauh-jauh ke kan, tiba-tiba breakdown tepi jalan, tayar pecah ke apa ke, tiup bocor ke, korang boleh dapatkan satu ni. Brand daripada Rockbros, size compact, bateri built-in. Korang mesti kali kat bawah.